8 malam, tapi drones dah banyak atas kita orang berlega-lega. Setakat ni Farah nampak ada dalam 5 sekeliling kita orang punya boat. Farah sekarang tengah night watch. Okay, so tadi kami baru saja dikelilingi boat mereka. Dalam 35 minit juga banyak berpusing-pusing dan sekarang pun keadaan masih banyak lagi boat yang mereka membuat keliling antara boat-boat flotilla. So yang tadi tu betul ke kena balance spray tu? Tak. Okay. So saya cuba stay live untuk korang. Saya tak tahu apa status terkini rakan-rakan saya. Okay. Macam nak tutup gift lah. InsyaAllah. Macam mana? Sekejap, susah lah nak buka mana tempat tutup gift ni. Pirelli was attacked. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Tadi kami dikelilingi sahaja, Alhamdulillah. Tapi yang mencurigakan bila dia bunyikan siren. Dia lepas dah, tadi dia pusing banyak kali. Dia pusing. Lepas tu, dia buat bunyi. Okay. Now, kalau tengok keadaan sekarang, saya tak tahulah keadaan macam mana. Semoga selamat sampai, ya Allah. InsyaAllah. InsyaAllah Allah bersama kita, okay? Tenang. Mungkin ada yang terbaik. Kita kena percaya. Bang, apa-apa hal tutup lampu. Betul. Tadi bila mereka datang, kami kena angkat tangan. Sebab tu bila saya live tadi, saya tersangkut-sangkut, dan bila kapal tu datang, semua benda kena jam tau, internet, kamera, CCTV semua. So kita tak ada line bila kapal dia orang datang dekat. Ya. Kuai, Garmin. Korang boleh juga.